Guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni Munira nak bagi tahu korang tentang bagaimana puasa Munira. Munira baik dalam bulan Ramadan ni, tak ada sakit, tak ada apa. Cumanya Munira kuat berpeluh sikit lah. Maaf lah kalau korang nampak mata Munira, kalau korang nampak skrin Munira dekat sini ya. Maaf sangat-sangat. Munira tak pandai lagi nak buat YouTube macam orang lain, tapi Munira cuba juga untuk belajar semua. Dan untuk raya, Munira mungkin akan vlog sikit-sikit kalau Munira boleh vlog. Tapi kalau Munira tak boleh vlog, nanti Munira akan ceritakan macam mana pengalaman Munira, okey? Sepanjang Munira hidup ni, Munira belajar banyak tentang ilmu agama dan belajar banyak tentang ilmu kesihatan semua. Untuk Munira selalu dengar podcast Munira nak cerita sikit. Munira selalu dengar podcast Inggeris, kadang dekat YouTube, kadang dekat dalam Spotify. Tapi Munira fahamlah juga apa yang Munira belajar semua. Kadang dia belajar cara untuk bersihkan dalaman kita, kesihatan wanita, pengajaran bagi kehidupan kita, kehidupan bujang, kehidupan orang yang dah berkahwin, semuanya Munira dengar. Tapi Munira kadang ada masa Munira ikut nasihat dorang, ada masa Munira tak ikut nasihat dorang. Sebabnya Munira tak tahu. Sebab ada sometimes Munira kadang-kadang tak faham sikit apa dia punya maksud. Bukan maksud lah, dia punya subtitle tu Munira kadang tak faham bahasa yang dipakai. Sebab dia ada, diorang ada accent, diorang ada logat diorang sendiri kan. Macam Munira logat KL je. Munira tak bukan logat logat utara ke apa. Munira logat KL je. Okay. Yang dua, untuk projek Munira terpaksa hentikan sementara sebabnya Munira fokus untuk personal things. Jadinya Munira terpaksa hentikan untuk buat mengair Munira. Dan untuk perkembangan membaca Munira pula, Alhamdulillah Munira sekarang dah nak dekat habis dalam buku Seseorang Untuk Aku. Jadinya Munira ada tukar banyak-banyak buku novel-novel yang lain. Dan Munira baca sinopsis dia, Munira berminat sangat. Jadi Munira akan save the money and buy. Unfortunately, Munira tak dapat beli The Hunter by Miss Dia because the copy was sold out and the copy was discontinued. So maybe Munira akan beli The Hunter by Miss Dia yang orang pre-buy, pre-lelong, macam tu lah Munira beli. Lagi apa Munira cakap ya? Kesihatan Munira baik semua, Alhamdulillah. Syukur dalam bulan Ramadan ni Munira tak sakit, tak ada apa. Alhamdulillah sangat-sangat. Cumanya kadang Munira sakit, kadang tak larat juga berpuasa. Tapi Allah kuatkan juga diri Munira semua untuk teruskan berpuasa semua. Sekarang ni dah 17 Ramadan. Kita dah separuh bulan dalam bulan Ramadan ni. Alhamdulillah, Munira dapat teruskan semua. Baju raya nanti Munira akan tunjuk kat korang. Sebab tudung raya Munira belum beli lagi. And then sorry for the bad lighting because I don't know how to film any content like usual. I have a ring light but I don't use it too much. Munira tak guna ring light sangat lah. Sebabnya ring light Munira tu besar dan Munira kena sambung wayar, sambung itu, sambung ni. Jadi Munira malas nak buat. So maybe that's why the bad lighting was really disappointed me. Okay. So lagi apa nak cakap ya? Munira kadang-kadang susah sikit nak bercakap depan kamera. Tapi Munira malu kalau orang tengok Munira cakap depan kamera kan. Tapi kalau seorang-seorang ni Munira, Alhamdulillah Munira bolehlah cakap dalam kamera kan. Sebabnya Munira
teringin nak jadi kawan korang, macam teringin nak bercakap dengan kawan. So jadi Munirah anggap korang ni sebagai kawan Munirah lah. Tak apa kan, korang faham situasi Munirah kan, korang boleh kan jadi kawan Munirah. Lagi apa, itu je lah Munirah nak cakap. Munirah tak nak lama-lama sebab takut korang bosan dengan Munirah. So apapun, thank you so much guys for listening to me, for watching my video, from oldest to the newest, for support me from the start, for like and subscribe to my channel and comment kat bawah. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun dapat view sikit pun Munirah dah bersyukur sangat. Terima kasih banyak-banyak. Okay lah, itu saja Munirah nak cakap. Bye. Assalamualaikum.